Episod 2. Anak Soleh, Rotan dan Rutin. Rutin harian di sekolah tahfiz. Awal subuh pelajar, tidak kira umur, perlu bangun sendiri. Ada yang masih mamai, ada yang tidur beralaskan kain pelekat. Mereka mandi beramai-ramai di kolam terbuka. Air sejuk mencengkam tulang. Ada yang berkongsi sabun. Amah hanya menurut tanpa banyak bicara. Selepas solat subuh secara berjemaah, mereka akan bersarapan. Nasi kosong dengan kuah kicap. Pelajar senior menyenduk sambil mengira jumlah telur. Amah hanya minum air. Ingatannya kembali ke botol susunya. Matanya mula berkaca mengenangkan memori itu. Ruang dapur kecil berasap. Kelihatan pelajar senior dalam lingkungan belasan tahun bergila memasak dan mencuci. Pakaian mereka lusuh, ada yang koyak di bahu, tapi semua wajib berkopiah dan berjubah. Selepas sarapan, kelas bermula dengan bacaan doa panjang diikuti hafalan tanpa pemahaman. Kemudian Ustaz Harun akan memberikan tazkirah panjang berjela yang memakan masa selama 2 jam. Tazkirahnya diselitkan juga dengan leteran dan amaran hukuman rotan kepada pelajar-pelajar yang gagal mengikuti apa yang diajarkan di situ. Di sini, anak-anak dibentuk bukan dengan kasih, tapi dengan takut. Rotan lebih dipercayai daripada pelukan. Hafalan lebih penting daripada kefahaman. Distorsi pemahaman ibu bapa. Pada hari Minggu, ada ibu bapa datang melawat anak-anak mereka. Ada juga yang membawa rotan baru sebagai hadiah kepada ustaz. Seorang ayah berkata, "Ustaz, kalau dia degil, jangan segan. Rotan saja, biar dia jadi anak soleh." Di suatu sudut pula, seorang ibu sedang menangis. Bukan kerana rindu kepada anaknya, tapi kerana anaknya belum hafal juzuk ketiga. Dia menangis kerana berasa malu kepada ustaz. Ustaz senyum tawa, menyimpan rotan di rak yang sudah penuh. Bagi ustaz dan ibu bapa di situ, agama itu hafalan, soleh itu patuh. Anak yang diam dianggap berjaya, tapi tiada siapa bertanya, adakah anak itu faham? Atau hanya menurut kerana takut dimarahi dan dirotan? Pelajar kecil sebaya Amar menulis ayat Al-Quran di papan hitam. Tapi Amar tanya maksud. Pelajar itu hanya tunduk. Seorang pelajar senior cuba bertanya kepada ustaz tentang makna ayat neraka, tapi dimarahi kerana banyak tanya. Berdosa besar mempertikaikan syurga dan neraka, jerkak ustaz sambil membeliakkan matanya yang bercelak hitam itu. Di dinding kawasan pembelajaran, tergantung ayat-ayat ancaman, bukan ayat kasih. Seorang pelajar termenung di tepi kolah, memegang surat dari ibu yang hanya bertulis, "Jangan malu, Ustaz rotan kamu. Kami mahu kamu jadi imam." Pelajar itu menangis senyap, lalu menyambung hafalan dengan suara bergetar. Tahun berganjak ke tahun 1997. Amar kini berumur 8 tahun. Pagi itu, hujan turun perlahan. Bumbung zin asrama berbunyi seperti gendang yang tidak berhenti. Amar duduk bersila di atas tikar getah. Buku Iqra terbuka di hadapannya. Tangannya menggigil sedikit. Bukan kerana sejuk, tetapi kerana dia tahu ustaz akan datang sebentar lagi. Surah Al-Balad, ayat 1 hingga 5. Siapa tak hafal? Berdiri. Suara ustaz muda itu bergema di ruang kelas kecil yang berbau kapur barus dan peluh. Di tangannya, rotan nipis yang sudah berwarna gelap di hujung. Tanda ia sudah lama digunakan. Amar cuba membaca perlahan. Lidahnya tersangkut di ayat ketiga. Ustaz berpaling. Matanya tajam. "Kamu, berdiri." Amar bangun perlahan. Matanya tunduk. Hujan di luar semakin lebat. "Kamu fikir ini sekolah biasa? Ini tempat hafalan. Tempat orang belajar jadi wali. Kalau kamu malas, kamu akan jadi bahan bakar neraka." Rotan itu hinggap di betis Amar. Tidak kuat,
tapi cukup untuk membuatkan air matanya jatuh tanpa suara. Di waktu rehat, Amar duduk sendirian di belakang surau. Dia memegang betisnya yang merah sambil memandang langit yang kelabu. Kenapa aku tak boleh hafal macam orang lain? Kenapa Ustaz marah sangat? Seorang pelajar senior, Fadil, datang menghampiri. Dia tersenyum, tapi senyuman itu tidak menyenangkan. Kau lembik, sebab tu Ustaz tak suka. Kalau kau nak selamat, kau ikut aku malam ni. Aku boleh ajar cara cepat hafal. Amar mengangguk perlahan. Dia tidak tahu apa maksud Fadil, tapi dia tahu satu perkara. Dia mahu berhenti dipukul. Malam itu, Amar duduk di bilik gelap bersama Fadil dan dua pelajar lain. Mereka menyuruh Amar urut bahu Fadil sambil membaca surah Al-Balad. Kalau kau buat betul, aku takkan bagi Ustaz rotan kau lagi. Tangan Amar menggigil. Dia membaca ayat demi ayat sambil menahan air mata. Dia tidak faham kenapa hafalan perlu disertai dengan sentuhan yang tidak selesa. Amar berkata di dalam hati, kalau aku hafal semua surah, mungkin mereka akan berhenti sentuh aku. Mungkin aku boleh jadi anak soleh. Mungkin aku boleh balik, bersambung ke episod yang akan datang.